I suka pakai mic daripada Cermanic ni. Yang ni dia ada 2 mic tau, dengan satu transmitter. Mic ni I suka satu sebab dia ada clip lah, so you boleh clip dekat dalam tudung. Lepas tu you boleh adjust dia punya kuat ataupun slow. Yang paling penting bila you nak charge pun you boleh pakai kabel type C je. Senang, cepat. And lagi satu, dia ada lagi satu mic yang kalau terlampau bising, you guna satu mic kecil tu, tapi I tak bawa lah. Mic yang ni dah bertahun I pakai, dia punya mic still okay. Macam I tengah cakap ni, let's say I clip. Okay, I tengah cakap ni, sekarang tengah hujan dan guruh kuat sangat tau. Tapi you still dengar suara I je kan? You tak dengar suara kat luar kan? Ni I duduk jauh daripada kamera, still dengar lagi. Dia ada 2 mic. Let's say kalau you suka buat vlog dengan partner you, ataupun you suka jalan-jalan, lepas tu sambil record video, you takkan dengar suara orang lain. You akan dengar suara you je dalam video and suara kita sangat clear. So far, I rasa investment untuk beli mic, lagi-lagi yang suka buat video, affiliate ke, buat content ke, paid review, this is the one yang memang I suka lah. Kalau korang tengah cari mic, korang boleh try mic Cermanic ni, okay?